Beriswap cakap April 2026. Merdeka! Kita awali dengan lafaz berdoa semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mula untuk warm up. Kita tolak kepala kita ke atas. Kiraan 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Duduk, 8, 9, 10. Tolak belakang. Kiraan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Itu satu sikit. 10 kali. Kiraan 1, 2, 3, 2, 3. Kita ambil bekas makanan. Terutama kalau macam orang yang suka minum teh, yang nak cepat ataupun malas nak tunggu lama, teh tu kembang, ataupun tak nak terasa minum sedak dia tu, kita guna uncang teh. Okey. Uncang teh itulah yang akan menyebabkan kandungan dia ada mikroplastik. Sebab apa? Bahan yang digunakan itu dia diperbuat daripada nylon atau plastik pad. Okey. Okay, bila dia terkena pada air panas, dia boleh bertindak balas lah. Tak balas yang menyebabkan mengeluarkan zar halus, itu mikroplastik. Dan apa kan? Okay, jadi terima kasih kepada semua yang membakar lemak-lemak ketupat-ketupat ini yang ada menanam kesedaran untuk sama-sama kita exercise. Saya ada baca tentang stres, kan? Stres ni benda paling banyak menggiring diri kita kepada tak sihat, bermula daripada stres. Jadi antara stres yang kadang-kadang kita tak perasan, kita masuk dalam hal orang. Kita tak dapat kawal stres kita. Sekecil-kecil stres kat situ, kan, apabila campur hal orang, duduk dalam masalah orang bercerita. Dia ini pakar kan, saya baca kan, pakar. Dia kata sebenarnya orang tu rasa tak stres. Dia kata bila dia sembang dengan orang,
Dia cuma dengar masalah orang, tapi sebenarnya dia duduk dalam stres sebab dia bawa masalah orang tu dalam kepala. Jadi bila kita dalam situasi begini, kita tak boleh nak hilang benda tu sebab kita kena jaga antara satu sama lain. Tapi bila Allah kata hikmah atau kebijakan, kita bijaklah mengurus stres tu sampai jangan kita menstreskan diri kena oleh. Dia kena, kalau wala terletak tu kan, bertoleransi tu dengan diri sendiri pun bertoleransi. Kena pandai meletakkan sesuatu di tempatnya balik kan. Jangan bila campur dengan orang, jangan terlalu sibukkan dia. Bila masa kita perlu mendengar, hanya mendengar saja kan. Bila kita diperlukan minta pandangan, hanya just pandangan, jangan letakkan beban dalam kepala kita kan. Jadi kadang-kadang stres tu penting. Kita kat dalam ni Allah bagi kebijakan kita supaya kita manage stres. Salah satu manage stres mana Man? Jogging. Ni ya. Nak datang stres. Dah selesai Hilang. stres. Memang tu hakikatnya. Cuma nak mengatasi masalah nak stres datang kan. Kalau kat rumah kan tak bila nak buat kan. Tapi pandai-pandai lah ya. Jadi kita bila kita sering dalam ni, yang paling penting kita kena master dalam manage stres. Income kita ni, kerja-kerja kita pun stres juga kan. Jadi kena pandai kan. Jadi kita kena pandai manage stres. Itu saja saya ingat. Mungkin ada sedikit lah pada sahabat kita Syodi Penang tu bagi sepatah dua kata pada nasihat-nasihat kita kat Ipoh ni kan. Banyak magam kan. Terima kasih. Assalamualaikum, Merdeka. Waalaikumsalam Merdeka. Namanya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Rosani dan juga tim kerana sudi untuk hari ini bergabung. Jadi lanjutan daripada apa yang Cik Rosani sampaikan tadi, so kita sesuai dengan baru habis bulan puasa kan, bulan Ramadan, kita ambil iktibar daripada puasa lah. Kalau puasa ni, kalau daripada bahasa dia tahan diri kan? Tahan diri daripada serba-serbi lah. Kalau yang kita faham sebelum ni makan minum je, tapi sebenarnya dia semua serbi, semua benda kan? Kita kena tahan diri daripada keinginan kita lah secara umum je. Kalau kita boleh buat tu disiplin, insyaAllah lah, kita boleh bawa diri lah sampai bila-bila. Demikian, itu saja perkongsian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Merdeka. This walk cakap April 2021.